Assalamualaikum dan hai. Kami daripada kumpulan 3. Hari ini kami akan terangkan mengenai penghasilan, ukuran dan angle bagi penghasilan sektor lontar peluru. Baiklah, pertama sekali saya akan terangkan mengenai ukuran penghasilan bulatan sektor. Iaitu diameter yang kami gunakan ialah 2.14 meter. Manakala radius iaitu daripada hujung sini ke tengah ialah 1.07 meter. Pertama, kita perlu kira darjah bagi keseluruhan sektor ini iaitu 34.72. Daripada tengah ini kita layout kita punya protector 90 darjah daripada tengah ini, kemudian 34.72 itu bahagi 2 dan kira tengah ini. Jika kami menggunakan jarak sektor ini untuk dilakukan, kami menggunakan pancak dan tali. Pancak itu kami pancakkan di tengah ini sehingga kami melakukan 10 meter dan pancakkan kayu yang lain dan kami menggolek cat sehingga habis. Seterusnya kami menghasilkan stopper. Stopper ni dari segi panjang berukuran 1.21 plus minus dan seterusnya dari segi lebar yang dekat hujung sekali berukuran 0.3 dan di tengah 0.2 dan yang terakhir di hujung sekali sama juga dengan yang sebelum ni 0.3. Akhir sekali kami telah membuat wing di sebelah kanan dan kiri sektor. Jadi panjang dia berukuran 0.75 meter. Dan lebar dia ialah 0.05 meter. Baiklah, sekarang kami akan menunjukkan demonstrasi lontar peluru menggunakan sektor yang telah kami hasilkan. Mari perhatikan. Jom! Kami bangga dengan hasil kerja kami. Assalamualaikum dan hai. Dalam video ni kami akan menerangkan berkenaan trek balapan yang telah kami sediakan sebelum ini. Jadi yang pertama kita akan hasilkan garisan daripada garisan mula hingga garisan penamat iaitu sepanjang 30 meter bagi 3 lorong. Bagi garisan stagger, jumlah keseluruhan garisan stagger ni adalah 28 meter. Tetapi garisan pertama hingga ke stagger pertama panjang dia adalah 12 meter. Dari stagger pertama ke stagger kedua, panjang dia adalah 8 meter. Dan dari stagger kedua ke stagger ketiga, panjang dia adalah 8 meter. Jadi total keseluruhan stagger adalah 28 meter. Seterusnya, kita akan mengukur lebar bagi setiap lorong. Pertama, daripada hujung garisan sehingga hujung garisan sini adalah 1.22 meter. Seterusnya, daripada hujung garisan ini sehingga hujung garisan ini adalah 1.22 meter. Dan akhir sekali, bagi garisan ini daripada hujung sini sehingga hujung sini adalah 1.22 meter. Sekarang kami akan melakukan demonstrasi lari berpagar. Ke garisan. Sedia. Mula.